Hello and what's up guys? Hari ni aku nak beritahu korang, phone bawah RM1,500 ni pun dah makin power sekarang. Dulu bajet macam ni dapat entry level je, tapi tahun ni lain cerita. So dalam video ni kita tengok 5 telefon terbaik bawah RM1,500 yang betul-betul berbaloi. Tak kira nak gaming, kamera ataupun bateri tahan lama. Jom. Kalau korang jenis kaki game, Infinix GT30 Pro ni memang tak nak kalah. Phone ni datang dengan Dimensity 8350, screen 1.5K, AMOLED 144Hz dan siap ada shoulder trigger macam phone gaming high-end. Dengan harga dari RM1,299, dia bagi RAM 12GB dan storan sampai 512GB. Kamera pun 108MP, bateri pula 5500mAh dengan 45W fast charge. Siap support wireless charging 30W lagi. Untuk harga bawah RM1,500, ni memang phone gaming paling win setakat ni. Kalau korang nak phone yang tahan lama, Realme 15 5G ni memang gila punya bateri. 7000mAh dengan 80W fast charging. Dengan harga RM1,499, display dia pun cun. AMOLED 144Hz dan paling terang antara semua sampai 6500 nits. Kalau bawah cahaya matahari terik, masih boleh nampak skrin korang. Phone ni pakai chip Dimensity 7300 Plus, RAM 12GB, storan 256GB dan kamera 50MP Sony sensor. Yang menarik, dia juga ada rating IP69, so kalis air dan debu. Pendek kata, phone ni senang untuk orang heavy user yang malas nak charge selalu. Kalau nak something lain daripada yang lain, Nothing Phone 3A ni memang paling stand out. Harga asal RM1,699, tapi biasa boleh dapat promo bawah RM1,500. Display dia 6.77 inci, AMOLED 120Hz, chipset Snapdragon 7S Gen 3 dan kamera dia antara yang paling solid dalam list ni. Ada 50MP kamera utama, telefoto dan ultra wide, siap OIS lagi. Bateri dia 5000mAh, boleh tahan lama dengan 50W fast charge. Cuma tak ada wireless charging lah, tapi design glyph light dia tu memang vibe premium. Dan lampu boleh custom ikut kreativiti korang lah. Yang ni pula untuk korang yang suka jatuhkan phone, tapi tak nak spend banyak duit untuk repair. Phone ni harga dia RM1,499, iaitu Honor X9D. Memang tahan lasak. Dia ada 6 layer impact protection, Corning Gorilla Glass Victus 2 dan boleh tahan jatuh sampai 2.5 meter. Chip dia pula Snapdragon 6 Gen 4, RAM 12GB tapi storan dia 256GB. Bateri dia pun besar, 8300mAh. Ya, betul tu, 8000 lebih. Kamera utama 108MP dengan OIS dan banyak AI feature bawah Magic OS 9. Ada AI Eraser, AI Upscale sampai Google Gemini pun dah siap built-in. Kalau nak phone yang tahan lasak, bateri pun besar, kamera pun cantik, ni memang all-rounder. Last sekali, iQOO Neo 10. Harga asal memang RM1,999, tapi sekarang dekat Shopee boleh dapat bawah RM1,500. Serius? Chip yang dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, screen 1.5K AMOLED 144Hz dan juga storan sampai 512GB UFS 4.1. RAM pun 16GB, boleh expand sampai 32GB. Bateri dia besar, 7000mAh dengan 120W flash charge. Boleh dapat penuh dalam 36 minit je. Kamera dia pun padu, 50MP Sony IMX882 dengan OIS. Ni kalau korang nak performance paling tinggi dalam bajet bawah RM1,500, memang susah nak lawan. Ok, so tu dia 5 telefon terbaik bawah RM1,500 tahun ini. So, apa pilihan korang? Kalau nak bateri tahan lama, boleh pilih Realme 15 5G. Tapi kalau nak gaming pula, Infinix GT30 Pro. Tapi kalau korang nak gaya yang menarik, Nothing Phone 3A. Tapi kalau korang jenis nak tahan lasak, cuba try Honor X9D. Dan kalau korang nak phone paling laju dan paling smooth, iQOO Neo 10 is the best. Ok guys, semua link aku dah letak dekat description bawah. Kalau korang suka video telefon bajet macam ni, jangan lupa subscribe, like dan share video ni supaya ramai lagi tahu phone bajet ni pun dah makin padu sekarang. Itu saja daripada aku, Is. Kita jumpa lagi di video seterusnya kat channel Soya Cincau BM. Peace yo!